Demokrasi kepala banang kau. Siapa sangka kita pada malam ini telah pun mengkhianati satu susuk individu yang begitu loyal dengan Anwar Ibrahim. Begitu loyal mempertahankan Parti Keadilan Rakyat ini di saat Anwar Ibrahim itu di dalam penjara. Oh, ini satu pertandingan yang sihat. Mana ada nepotisme. Ini demokrasi kepala banang kau. And so sebenarnya malam ni apa yang aku cuba sampaikan? Tak, aku sebenarnya dah sampaikan semalam kesimpulannya. Malam ni aku nak menyatakan bahawa lengkaplah pada malam ini sejarah pengkhianatan yang pernah berlaku kepada Anwar Ibrahim pada tahun 2020 ini berlaku kepada Rafizi Ramli. Apa beza dia? Beza dia 98 itu skandal seks. Itu pada tahun 98. Pada tahun 2025 ni dia improvise. Dia kata mana ada, ini kan satu pertandingan yang sihat. Kan ini satu pertandingan yang sihat. Dekat bahagian mana percaturan? Sebab kau rasa kita orang ni bodoh. Itu cerita dia. Skandal percaturan, betul. Dunia berputar, betul. Kan? Dulu kita dikhianati, tapi siapa sangka kita pada malam ini telah pun mengkhianati satu susuk individu yang begitu loyal dengan Anwar Ibrahim. Begitu loyal mempertahankan Parti Keadilan Rakyat ini di saat Anwar Ibrahim itu di dalam penjara. Nak buat macam mana tuan-tuan? Inilah dunia. Moga-moga ada yang kata pada saya tadi, saya tak move on. Tak, bukan itu. Saya nak mengatakan bahawa perjuangan kita jangan kita tambatkan kepada label. Jangan tambatkan kepada label. Tetapi perjuangan kita ini mesti ditambatkan kepada benar dan salahnya fakta itu. Kalau sekalipun yang membuat kesalahan itu PKR, kita kena mengatakan kau salah. Kalau yang melakukan kebenaran itu, yang membawa kebenaran itu UMNO, kita tetap mengatakan apa yang UMNO buat itu betul. Cuma ni aku nak masukkan juga untuk walaun-walaun yang setia bersama dengan aku tak nampak apa yang PAS buat tu betul. Kan? Selain daripada PRK sebelum ini, yang korang cuma mainkan sentimen babi tu. Apa bodoh, banyak-banyak topik nak dimainkan. Kau mainkan babi tu, bongok betul lah PAS ni. Jadi PAS kau jangan, aku takkan puji korang. Nampak tak? Aku harap walaupun jangan marah aku. Aku sayang korang ni. Jadi saya katakan, ada yang komen dekat Facebook saya. Adakah saya akan terus promote PKR? Saya cakap, saya tak jawab. Malam ni saya jawab. Saya akan promote kebenaran. Kau get ready lah. Ini satu, bukan lagi satu hint. Ini saya jawab direct. Kau get ready lah macai-macai Jacom. Okay? Aku tidak akan mempertahankan parti. Aku akan mempertahankan keadilan. Kalau parti memang buat lahabau, aku akan bantai. Berderap begitu saja. Sebab aku telah diajar selama ini, katakanlah kebenaran walaupun di hadapan pemerintah yang zalim. Jadi PKR itu tidak suci. PKR itu tidak maksum. Contohnya malam ini, apa yang kau buat pada malam ni adalah satu perancangan yang completely rubbish. Okay? Jadi takkan aku nak puji. Oh, ini satu pertandingan yang sihat. Mana ada nepotisme. Ini demokrasi kepala banang kau. Maaf cakap lah. Jadi kalau kau nak merasakan itu demokrasi, lantak engkau lah. Kau tetap tak boleh paksa orang. Biarlah kita hidup dalam kebenaran, jangan kita damai dalam penipuan. Terima kasih.